travelling to Hong Kong right now. Makan mi Bandung dulu lah. Tapi dekat sini kan, mi Bandung dia mahal gila. Aku rasanya 30 lebih kot. Kitchen by open house. Oh, nasib baik, syukur sangat-sangat terjumpa member Sungai Petani. Dekat Sungai Petani tak jumpa, dekat sini boleh jumpa. Aduh, Afsal lewat sangat. Afsal datang lewat sangat. Aku dekat kat launch ni. Awak dah sampai ke kan? Aku semalam Pagi tadi pukul 6. Oh, so terus mai sini lah. Aku report office sekejap. Seorang? Seorang, tapi aku dah naik bidang lain. Okay, macam ni senang sikit. Dah kedah ni. So bos bermas. Kita nak pergi Xpeng. Flying launching car. Bisa tak ni? Daripada kedah kat Sungai Petani. Ya. Pesawat ni boleh tahan. 4 jam setengah. Selamat datang ke Hong Kong, kawan-kawan sekalian. Welcome to Hong Kong. So this is the first time in my life. Pertama kali saya datang ke Hong Kong. Tiap-tiap kali China. Ini adalah pertama kali datang ke Hong Kong lah. Kenapa saya datang ke Hong Kong? Aku terima satu message daripada Xpeng, tapi directly daripada China. Xpeng China. Xpeng Xiaopeng. Dia invite aku datang ke sini untuk tengok mereka punya barang baru, iaitu dia punya kereta EV dan juga dia punya flying car. Aku ada bawa vape juga, tapi aku tengok macam tak boleh lepas. Setengah orang cakap boleh lepas, tapi datang sampai airport dia macam cakap tak boleh lepas. Aku pun hairan, mana nak ambil luggage aku tak tahu. Dia macam ni, luggage aku masih belum ambil lagi. So kali ini punya trip, hari ini sampai, esok pergi kereta punya launching. The next day ada speech cakap-cakap daripada dia punya Xpeng punya CEO, director. Lepas tu balik 3 hari saja. Nak ambil satu baggage pun susah. Mahal sangat. Kena cakap Cantonese pula. Yeay, dah pas custom. So sekarang nak pergi reclaim I punya luggage. Okay, luggage sahaja aku tunggu setengah jam. Dia punya flight besar sangat. Aku ingatkan mereka tunggu saya, rupanya bukan. Ye. Dah boleh balik. Dah boleh balik hotel. Dah kena tangkap, dah keluar dah. Aku selalu pergi mana-mana airport dah mesti dah tahan. Resist. Tapi dalam tu tadi kan, lebih kurang 8 orang semua ada jambang. Sama kan? Arak-arak sikit kan? Bom lah. Okay, kita pergi Hopewell Hotel. Sekarang ni ada orang mengangkat kita. Oh, weh, Model X tu. Tapi ni Model X lama. Ni Model S. Ni X. Nombor plate dia Happy Boy tu. Custom. Steady tu. Happy Boy tu. Tapi Hong Kong sejuk. Dia macam ada macam China juga. Okey lagi dia punya suhu. So geng, kita naik bas ini untuk pergi ke hotel. Yang ni bas yang kecil. Pak Koyan. Baik. So dari sini kita nak pergi ke Hopewell Hotel. Dia kena lepas pulau. Ini pulau? Tak tahulah. Sini hotel 30 minit. Nak? Dia dah hantar PDF bagi you kan? Aku rasa 20 minit kot. Sekejap aku check ni. 34 kan? 34 minit. 39 sama.
pakai Waze. Lama juga tau. Nampak tengok Google macam tak sama. Dia bus ni, dia pusing kan man. Kita dekat 19 floor tau sekarang. Ya lah. Bukan dekat bawah. Bukan ni lah? Bukan. Oh. Kita dekat 19. Okay, 18. Dia naik 18. sampai 18. 18 terus. Yang macam congcik. Syok. Cakap. Ni kau. Kau So guys, kita kena check in hotel esok pukul 7 kita kena bangun untuk breakfast. Lepas tu pukul 9 dan nak start kerja dah pukul 9. Hotel ni sangat besar, namanya Hopewell Hotel. Nanti kita balik hotel, kita cerita pasal seluruh kita punya journey. Nanti Adrian ceritakan, okay? Nanti Adrian tunjukkan hotel. So for the complimentary Wi-Fi, please connect to Hopewell Hotel guest. Okay. And then put room number and Mr. Low your last name. Room number. Or you can try to connect. Connect now, is it? Hopewell Hotel guest, is it? Yes, correct. Oh, okay. Tak. Oh. 好的㗎 Okay. Thank you。呢個係呢個係41樓，呢度就而家去商場嘅。呢個時間，如果落去樓下嘅話咧，就係啦，咁就可以落到去 Ground Floor。 OK OK 係啦 OK OK， 好 唔該晒 ，Thank you，唔該拜拜。 OK Thank you。OK，謝謝你。OK sorry。哈？是，係。這邊沒有得買水的嘛？沒有了，不管了，不用緊。OK。OK Thank you。Nice 哦，4108。Besar siut guys. Dia punya hotel. Ni tadi Xpeng punya kru sebelum naik hotel, dia bagi beef ni. Ni daging ni. Dia walaupun dah sejuk, tetapi dia masih lembut tu. Senang nak gigit. Sekejap. Nespresso Xpeng. Okay guys, so cerita daripada 0 sampai 100 sekarang aku bagi tahu sama korang. Tetapi kejap dulu, aku ambil barang sekejap. Bagi aku layan sekejap. Okay, first thing, apa yang korang nak tahu? Kenapa Adrian boleh datang ke Hong Kong, bukan China? Ini apa dia? Xpeng ataupun korang panggil Xpeng. Ini adalah kereta yang EV yang terbaru yang mereka ada buat flying car juga. Mereka email Adrian pada minggu lepas. Adrian memang ingatkan adalah scam. Tetapi actually Adrian tanya beberapa orang. Ada pula Xpeng Malaysia, dia ada invite certain influencer KOL yang lain untuk datang juga. So tetapi Adrian bukan daripada Xpeng Malaysia, Adrian directly daripada Xpeng China. Itu pasal Adrian ada video ini. Yang lain tak ada, aku pun tak tahu kenapa. So dekat Xpeng official website ada muka Adrian. Dia suruh Adrian record short video. Mereka nak buatkan satu video untuk letak dekat mereka punya official website. So aku datang sini seorang actually, tak ikut team yang lain. Tetapi sampai sini kita meet up semua orang lah. So sekarang pun sudah lewat pukul 12 lebih dah. Esok pukul 7 kena bangun untuk breakfast. Lepas tu nak rushing pergi ke mereka punya conference lah. Tak tahu nak tunjuk apa. So apa yang boleh dalam vlog ini, Adrian nak bahagi kepada dua ke, Adrian nak buat satu video panjang ke, kita just tengok lah macam mana lah. Yang penting sekali hari ni Adrian nak bagi tahu dia punya hotel ini adalah Hopewell Hotel.
dekat Hong Kong. Tetapi dah lewat. Luar pun aku rasa dah tutup sebab hotel ini nak cari makan pun tak apalah, dah lewat dah. Okay. Apa yang syok dekat hotel ni, dia luxury sampai macam mana tau. Ini, korang tengok. Ini Nespresso dia bagi, Nespresso guys, Nespresso. So Hong Kong kan, dia punya mineral water dia bagi ni, Watson water ni. Nanti aku nak minta lagi sebab tak cukup. Mana cukup? Kena hydrate. Bilik yang ada ni seorang tidur, sangat besar. Hotel pun, dia punya hotel. Tempat berak pun, toilet, dia punya toilet. Jangan main-main tu guys. So apa-apa pun, aku rasa kita continue esok lah.